Apa khabar semua? Anda pernah tengok tak benda ni? Inilah yang dinamakan jetpack. Ada yang panggil rocket pack, ada yang panggil flight pack. Tapi tak kisahlah apa yang packnya. Yang penting benda ni backpack yang mana dekat dalam tu ada enjin jet yang boleh mengangkat kita untuk terbang. Jadi kalau time raya contohnya, jam teruk kan? Pakai je bag ni, bolehlah terbang balik kampung. Tapi masalahnya, walaupun orang dah bereksperimen dengan benda ni sejak tahun 60-an lagi tahu, dah dekat 70 tahun pun, benda ni masih lagi tak ada dijual di pasaran. Kita masih tak boleh beli. Jadi dalam video ni anda akan tengok kenapa teknologi yang macam best ni boleh gagal walaupun ada je orang yang berjaya terbang. Dan mungkinkah satu hari nanti kita boleh beli untuk pergi kerja ke, untuk balik kampung ke? Okey, jom kita tengok. Basically, cara jetpack ni berfungsi adalah ada satu atau lebih enjin jet yang duduk dalam sebuah backpack dan jet engine ni akan provide thrust ke atas dan mengangkat bag tu sekali dengan orang yang bawa dia. Kiranya dalam bag tu akan ada sekali dia punya minyak lah, dan thrust dari engine ni perlulah cukup banyak untuk mengangkat berat dia sendiri, lepas tu berat bag tu, berat minyak dia dan of course berat manusia yang pakai bag tu. Cara jet engine berfungsi pula adalah dengan cara menyedut udara dengan sangat banyak, pecutkan udara tu dan tolak udara tu keluar semula. Jadi perbezaan pecutan ni yang akan mencipta daya yang menolak enjin jet tu ke atas. Konsep dia sama je macam enjin kapal terbang komersial tu. Cuma enjin dalam jetpack ni lebih kecil dan daya tujahan dia tu ke atas. Kalau kapal terbang, daya tujahan tu ke belakang kan? Jadi walaupun nampak macam logik, tapi disebabkan cara dia berfungsi tu, maka immediately akan ada beberapa masalah yang akhirnya menyebabkan konsep jetpack ni gagal. Pertama sekali, tenaga yang diperlukan untuk mengangkat seorang manusia bukanlah sikit. Untuk jetpack ni, tenaga tu nak datang dari mana? Of course lah dari minyak kan? Maka nak kena pula angkut minyak yang banyak. Tapi bila minyak makin banyak pula, keseluruhan sistem tu akan jadi makin berat. Maka makin banyaklah tenaga yang diperlukan untuk terbang. Plus, anda kena consider juga yang manusia ni ada limit dia. Berapa berat dia boleh angkut dekat belakang tu. Jadi kalau dah banyak sangat minyak diperlukan, maka kalau sampai satu tahap kita dah tak larat nak usung dia, maka tak guna juga kan? Ada satu lagi jenis jetpack ni dipanggil sebagai wing pack. Yang ini boleh terbang lama sikit sebab banyak ruang untuk isi minyak. Tapi bila dah besar macam ni pun, dia dah jadi terlalu berat untuk kita bawa ke sana ke sini. Nanti sampai kampung, satu bilik penuh dengan wing pack dia saja. Kalaulah kata jetpack ni nak convert minyak kepada bateri pun, tak boleh juga sebab bateri pun berat. Itu belum kita consider lagi yang kalaulah kita pakai minyak tu berada betul-betul dekat belakang badan anda, dekat dalam bag tu. Jadi risiko dia sangat tinggi. Dan ini membawa kepada sebab kedua kenapa konsep jetpack ni gagal, iaitu masalah keselamatan. Disebabkan masalah tenaga yang tak mencukupi tadi, maka most likely penerbangan jetpack ni akan berlaku pada altitude yang rendah. Tapi bila altitude rendah ataupun ketinggian dia tu rendah, kalau apa-apa berlaku, tak ada chance lah, tak sempat nak buka parachute, dah terhempas. Kemudian, macam yang anda dah tengok sebelum ni, pilot tu sebenarnya membawa sebuah beg yang penuh dengan minyak yang sangat mudah terbakar. Kalau benda ni terbakar masa dekat atas sana, memang tak sempat nak buat apa-apa sebab betul-betul dia ada dekat belakang badan kita. Takkan kita nak tanggalkan dia pula, nanti jatuhlah pula. Dahlah terbang rendah saja. Maka memang jadi barbecue dekat atas sana, lepas tu akan terhempas. Ini kalau kata ada something yang tak kena berlaku lah. Tapi even walaupun jetpack ni sedang berfungsi dengan baik, exhaust engine jet ni suhu dia mencecah lebih 1000 darjah Celsius dan dia turun ke bawah. Maksudnya exhaust tu turun ke bawah dan berkemungkinan exhaust ni boleh kena kaki pilot tu. Lepas tu nak kena pula lah letak heat shield sama ada dekat jetpack sendiri atau perlunya ada special suit yang pilot kena pakai supaya kaki dia tak terbakar. Tapi sebelum tu, kalau anda dah tengok video ni sampai sini, maksudnya anda ni memang minat belajar pelbagai benda. Jadi kalau anda berminat nak belajar lagi macam-macam topik, kami di Akademi Hasbullah ada menyediakan kursus-kursus online dalam bidang teknikal, termasuk robotik, enjin, AI untuk usahawan, AI untuk tempat kerja. Baru-baru ni kami launch kursus Canva dan memang panggil graphic designer sebenar datang mengajar.
Kursus untuk buat website pun ada. Jadi basically saya mencari guru-guru yang best-best ni di seluruh Malaysia dan minta diorang turunkan ilmu-ilmu yang diorang ada ni kepada anda, pendengar-pendengar Hasbullah Syarah. Jadi kalau anda berminat nak belajar dari pakar-pakar terbaik di Malaysia ni, saya jemput anda untuk klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Lepas tu anda bayangkan pula bila nak terbang dengan landing, dekat bahagian bawah tu akan jadi sangat panas kan? Kalau terbang rendah, lalu atas rumah orang, lalu atas kereta orang, boleh cair dibuatnya benda-benda dekat bawah jetpack ni. Kalau lalu atas orang, boleh terbakar rambut masing-masing dekat bawah tu. Ini belum lagi difikirkan dengan isu bunyi bising. Dianggarkan bunyi yang dihasilkan oleh jetpack ni untuk produce lift yang cukup adalah sekitar 130 desibel. Perlahan sikit saja dari bunyi enjin kapal terbang sebenar. Of course, pilot akan pakai noise cancelling punya equipment supaya dia lebih selesa. Tapi macam mana dengan orang yang dekat sekitar tu? Bunyi kapal terbang yang 10 km dekat atas kepala kita tu pun kalau kerap sangat kita rimas kan? Ini kan pula kalau jetpack ni terbang sangat dekat atas kita tu. Kemudian last sekali adalah isu harga. Anda boleh angkat tak berapa harga jet suit ni? Jetpack yang fully functional punya salah satu dijual oleh Gravity Industries berharga sekitar $500,000. Jet suit ni canggih sikit, dia punya enjin tu ada dekat tangan. Harga dia lebih kurang RM2 juta duit kita. Jadi so far dengan betapa susahnya nak terbangkan benda ni, dengan bahaya dia lagi, tak ada siapa pun nak beli dengan harga semahal ni. Plus nak operate jetpack ni kena training ala-ala nak jadi pilot lah. Itu belum lagi segala regulation yang memang belum ada pun untuk individual operate benda ni dengan selamat dekat airspace kita. Jadi sekarang ni kalaulah kata untuk personal air travel, alternatif yang paling mudah adalah guna yang style quadcopter tu. Diorang panggil flying car lah apalah kan. Padahal quadcopter nampak macam lebih mudah dikawal berbanding jet suits. Cuma style quadcopter ni pun ada cabaran dia yang tersendiri. Setakat ni percubaan untuk menjadikan kereta terbang yang jenis macam ni pun belum berjaya. Maksudnya masih belum dipakai oleh orang ramai. Ada je company contohnya dari China yang dah berjaya buat. Cuma masalah sekarang tak ada orang nak guna. Nampaknya jetpack ataupun wingpack ni kegunaan yang lebih sesuai mungkin adalah untuk kegunaan tentera, untuk militeri. Sebab hanya tentera je lah yang mungkin ada bajet untuk membangunkan teknologi yang pelik-pelik macam ni. Buat masa sekarang, walaupun teknologi ni nampak macam exciting, selagi kita tak boleh solvekan power to weight ratio untuk provide lift yang mencukupi untuk lawan gravity, cukuplah kalau kita nak terbang balik kampung tu guna kapal terbang atau guna helikopter saja. Hahaha.